Di Mesir ni tuan-tuan sekalian, melahirkan bagaimana bumi Anbiya yang melahirkan begitu banyak pejuang. Telah lahir di Mesir orang seperti Syekh Qutb rahimahullah yang mengarang kitab Fi Zilalil Quran, tafsir Fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Syekh Qutb inilah yang dikhatam oleh almarhum Tok Guru di atas petang kita. Mati lagu mana? Mati digantung oleh Jamal Abdul Nasir, menunjukkan bahawa para ulama telah digantung di Mesir ini begitu ramai, digantung oleh rejim-rejim mereka. Marhab, kalau aku mati, anak-anak didik aku nak membiak ke seluruh dunia. Jemaah Islam mendapat tempias pemikiran Syekh Qutb, bukan sedikit, di seluruh dunia mendapat tempias pemikiran Syekh Qutb. Buku-bukunya diterjemah ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Melayu banyak dijual, dalam bahasa Indonesia banyak dijual, diterjemah, dan anak-anak kita di kampus-kampus usrah dengan buku yang dikarang oleh Syekh Qutb. Nak rakyat bahawa pejuang ini bila dia digantung tidak akan terhenti perjuangan dia kerana pergantungan.